Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari Kelantan 2024, kertas 1 soalan 6. So tajuk dia adalah sukatan membulat. Okay. So diberitahu kami Raja menunjukkan sebuah bulatan berpusat O lah. So diberi nisbah lengkok major PQ kepada perimeter, sektor minor OPQ adalah ni. Dia minta kami cari nilai sudut theta dalam darjah. Okay. So sekarang first step, katakan dia cari bulatan lah. Dia cari bulatan ialah J. Okay. So sekarang dia beritahu kami lengkok major PQ kepada perimeter sektor minor OPQ adalah 3/2, right? Okay. So kami tulis macam ni supaya kami senang faham lah. So lengkok major PQ. Okay. So bermaksud sini J theta. Tapi theta sini major lah. Major lah sini punya. Major ialah yang sini. Dia mahu yang sini. So bermaksud 2 pi tolak theta. Okay. Lepas tu perimeter sektor minor OPQ bermaksud sini lah. Okay. So perimeter sini adalah 2J tambah lagi J theta. Okay. So equal to 3/2. So yang J tu kamu nampak dia akan hilang lah. Okay. So bermaksud 2 pi minus theta per 2 plus theta equal to 3/2. Then dapat silang. So bermaksud 4 pi minus 2 theta equal to 6 plus 3 theta. So bermaksud 5 theta equal to 4 pi minus 6. So theta equal to 4 pi minus 6 per 5. Tapi sini dia mau, tapi ini adalah radian kan. So kamu mau tukarkan dia jadi darjah. So bermaksud 4 pi minus 6 per 5 darab dengan 180 lagi per pi. So this one you'll get approximate 75.245 degree.